Business owner ataupun peniaga kecil, orang mencari biometrik attendance, aku ada satu produk untuk korang. So untuk korang dapatkan sistem attendance, kalau sekarang ni dekat online makan beribu untuk setahun. So aku ada sistem attendance ni yang murah. So kita tengok apa ada dalam kotak ni. So dia datang dengan manual dan penanda untuk kau drill and tampal benda ni dekat dinding. And then kau ada mesin biometrik ni macam ni. And then dia ada bagi wall plug dengan skru untuk kau pakai, tebuk dan skrukan benda ni. And last sekali dalam kotak ni ada adapter ni. So bila kau on benda ni, dia akan keluar color screen macam ni, LCD dia. Untuk kau setkan benda ni, kau just tekan dekat menu, kau pergi dekat user management, and then kau add user, and then kau add finger. Contoh kau ada 5 orang pekerja, kau nak setkan ID tu, satu tu nama apa, dua tu nama apa. So korang boleh setkan ikut nombor dia. So sekarang ni aku akan tunjukkan untuk aku contoh 101. So sekarang aku letak finger aku sampai dia bunyi beep dan kau angkat. Lagi sekali bunyi beep, kau angkat. Untuk kau setkan fingerprint tu, kau kena masukkan 3 kali. Okay, so lepas korang setkan fingerprint tadi tu, kau pergi balik dekat menu tadi, user management ni, and then kau tekan OK, and then kau tekan edit. Okay, dekat nama ni, untuk kau edit nama ni, kau tekan OK, and then kau masukkan contoh month, first letter dia month. So M dekat nombor 6, kau tekan M, and then kau pilih kat sini nombor berapa untuk huruf dia. So nombor 4. Lepas tu kau tekan A, kau nak A, lepas tu A 4. Lepas tu kau tekan N. So sekarang ni untuk huruf N besar dekat nombor 5. So kau tekan 5 man. Okay, and then kau tekan OK. So sekarang ni untuk user grade ni, untuk kau ubah dia sebagai admin ataupun supplement admin lah. So ID ni boleh editkan sistem ni sekali ataupun tak. So kau boleh add lah, ataupun dia sekadar user biasa je. So kalau aku letak lah SUP admin ni. So aku letak ni, and then itu je. And then kau tekan save. So sekarang nama aku dah ada dekat dalam ni, and fingerprint aku pun dah dekat dalam ni. So sekarang ni untuk aku try, aku tekan back, and then aku pilih. Dah. So sekarang ni aku dah kira punch in dan bekerja. Untuk aku log out. So untuk aku extract record daripada dalam ni pergi ke Excel, aku just perlu cucuk USB saja dekat tepi ni, dan aku boleh export dia keluar. Okay? Kalau korang tak faham, jangan risau. Nanti seller ni akan bagi kau satu video untuk kau tengok, dan video tu sangat senang lah untuk kau ikut. So untuk korang yang berminat ataupun korang yang mencari fingerprint scanner ni, aku sediakan beg kuning kat bawah. Harga dia murah je. Kau beli fingerprint scanner ni, and then kau try sendiri. So macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni. Tak perlu lagi kau bayar beribu-riban. So kita jumpa di video yang seterusnya.